Tak tanya dulu. Ya. Ada. Maka engkau ambil dalam menolakkan daripada segala asbab hijab, daripada demikian itu dengan mujahadah. Kau suka sekali, ikut bertiga, tengok-tengok sekali. Maka engkau ambil dalam menolakkan daripada segala asbab daripada segala asbab hijab, dan hijab terdinding hati kita dengan Allah. Hijab mana dinding lah, mana hati kita ni terdinding dengan segala asbab hijab tu. Daripada demikian asbab hijab tu dengan mujahadah. Mujahadah ni mana sungguh-sungguh dalam nafsu. Kalau tak sungguh tak jadi. Sambil lewat, sambil lepas batuk tangga tu tak jadi. Jika kapal tu mana kena mujahadah, kena lawan nafsu sungguh-sungguh. Ya sahih. Ya sahih tu mana sah. Sahih tu mana sehat lah, tidak ada penyakit. Dan bagi mujahadah tu 3 martabat. Mujahadah ni jadi lawan nafsu ni ada 3 tingkat. 3 martabat, mana 3 tingkat. Pertama, mujahadah takwa. Mujahadah takwa, jadi sungguh-sungguh lawan nafsu tu supaya hati kita terdidik takwa, takut sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah takwa. Iaitu apabila mujahadah takwa tu meninggalkan daripada segala sebab yang haram. Manakala benda-benda yang haram kita kena takut dah. Haram ni banyak dah. Matanya, telinganya, segala maksiatinya, dengan dia lembak cara buat haram tak pula. Dan mengerja daripada segala yang wajib. Semaya tak ditinggal, puasa, haji, kalau ada puasa, tak zakat, benda-benda yang wajib. Ada tu aurat pun mana wajib juga. Kalau semaya haja, jadi mana benda-benda wajib tu rasa tutup aurat, kena tutup lah. Itu mana takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, takwa nombor 2. Ini payah belakang ni. Mujahadah jadi sungguh-sungguh al-istiqamah. Istiqamah ni tetap kau ni. Kata-kata la ilaha illallah 100 kali sehari atau pada lepas subuh, kita jaga juga, jangan tinggal, jangan lupa. Istiqamah ni mana tetap kau ni. Tak boleh tinggal lah. Itu baik pada kalau bunyi mudah. Kita ni kalau tak jadilah, tak istiqamah. Kita rajin mana-mana abang dia tu, kita suruh lah. Lepas tu tidak. Iaitulah ke mana mujahadah istiqamah tu menanggung, jadi fikir diri, jadi nafsu atas segala kemuliaan. Jadi kita jaga supaya nafsu kita jadi mulia di sisi Allah. Daripada segala kejadian yang dilalui adalah, dan beriktisab, yakni berusaha daripada segala yang kelebihan. Mana-mana apa semaya doa,
sah pertama jaga istiqamah. Tak seruduk nak saya keluar nak sama saya gitu. Supaya semua salah apa tu. Punya tak ada mana tapi bisa. Jangan. Tak seruduk nak. Kalau boleh tak betul ikhlas tu sekali kata ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Hanya payah kalau aku dah begitu. Istiqamah tu. Ketiga, mujahadah al-kasyaf. Kasyaf ni jaga mata hati daripada gelap. Iaitu mensunyikan, mensunyi mana kosong diri nafsu tu kerana kosak yang dituju hati itu wujudul haq, yakni wujud hak Ta'ala SWT. Mana Tuhan yang wujud makhluk ni bayangnya. Hati dia tu nak duduk Allah semua. Duduk setiap detik ketika tu tak siulalai hati dengan Allah. Itu hati yang lebih dengan Tuhan tu. Wujud hak, yakni wujud hak Ta'ala sahaja. Semua makhluk semua bayangnya. Kita ni tu bila bayang dah. Bila pakak, bila harta, awak hadilah ni tu. Dia waktu tu dia rasa pada ayam mana. Bayang. Dia ni wujudul haq, yakni wujud hak Ta'ala. Cuci lagi kan. Duduk kerana Allah semua. Kasih mahu makhluk. Kasih dengan Allah. Yang menyebut Allah. Misalnya. Dengan tiada illah, yang dengan tiada sesuatu kerana kita ni waktu susah ya Tuhannya. Yang ni orang adillah ni waktu senang susah pun hati dia sentiasa dengan Allah. Senang dia syukur nikmat, susah dia sabar, pada hari dia sabar. Dan tahu olehmu bahawasanya adalah diisyaratkan, ditunjuk dengan jauhar itu, dari permata itu kepada qalbun. Anak hati kita ni seperti permata maha. Ada berdua hati ke? Lihat hati kita ni, kalau tak ada hati ke? Tokok kayu lah. Jadi hati ni maha, tak ada siapa dia boleh buat. Mata hati tu jadi qalb. Dan dengan asdaf tu kita kata gewel lah. Asdaf kalau misalnya nak gewel, dalam mata tak ada gewel, itu iaitu zat segala kaun, diri benda segala kaun yang menggulung tu mana beri ekad lah, menggulung atas jauhar tu mana. Kau boleh panggil dah ni bika dia tu lah. Bika mata cincin tak. Apa tu mata tu ada gewel. Jadi hati kita ni maha tu kan gewel tu gewel. Mana Tuhan kau yang tak ada meh maha sungguh gewel dia. Cukup ada. Menggulung atas jauhar dan hakikat al-qalbu, hakikat sebenar hati itu ia hakikatul qalbi itu daripada alam ini, yakni alam nyata ni. Memang kita di alam ni alam nyata ni. Tetapi iaitu daripada alam ghaib. Qalbu tu duduk dalam alam ghaib. Sebab kita duduk mana nampak. Kita duduk kolombo nampak kolombo. Duduk Madinah nampak Madinah. Orang suam kau kelah kita nampak. Apa tu? Jauh pergi mata hati kita. Dia tu ada tu nampak dah. Mata hati kita nampak tu. Luar tu. Apa? Ambil air tu situ nampak hati. Tapi mata ni tak nampak. Noyak maha harga mata hati. Apa tu? Apa kata saat ni lah. Kalau tak mata hati itu kau kayu lah. Tak. Daripada alam ghaib dan adalah ia qalbun tu hampir, yakni dekat-dekat daripada alam ini. Alam mana alamat asal alam rujuk ni lah. Alam dah mana tempat tanda kebesaran Allah. Mana alam. Yang macam alim mana tahu, alam mana alamat tanda-tanda kebesaran Allah. Kerana bahawasanya ia qalbun, hati itu mentadbir, yakni mengatur akan qalbun, akan alam. Kerana bahawasanya qalbun itu mentadbir, yakni mengatur
dia akan alam dan tasarruf jadi memerintah. Tasarruf tak mana balik kau di pusing ni lah. Dalamnya dalam alam seperti tasarruf hak, yakni membalik-balik hati pada hak Ta'ala. Yani kita tasarruf membalik hati kita tu pada hak Ta'ala, pada alam akbar, alam yang besar. Kerana kejadian basyariah, kerana kejadian yang kejadian sifat manusia. Basyariah mana sifat manusia? Dah pakai minum tidur tu, dia panggil sifat basyariah. Itu maghur, bahasa Arab angkau. Maghur kan, yakni ditunduk. Maghur tu mana dikuasai atau ditunduk. Serta qalbun dengan sebab pertengahan mana melalui atas qalbun dan tasarrufnya qalbun. Tasarruf mana paling kita paling mana paling nak makan, paling nak minum, paling nak tidur, begitu. Tasarruf dia boleh mana asal mana paling. Jadi kita boleh betul nak paling ke mana, kau bagak kau timur kau nak pergi ke mana? Dia bagi tasawuf. Begitu. Asal mana balik, hati kita nak balik ke mana? Nak hidup, nak makan. Hari-harilah tasawuf dia bagi. Sebenarnya hati lah kau juga itu. Tak, nak bawa kereta. Hati nak pergi mana? Nak pergi ke perkara kau, nak pergi ke jeli kau. Saya ada contoh. Tasawuf dia bagi. Mana hati kita juga itu. Tasarruf dia paling waktu begitu. Dengan kata Zarruq, Syekh Zarruq, bermulanya pertengahan itu, itu pertengahan ini, yaitu alam jabaru. Alam jabaru dipanggil. Pada skala ma'ani, yakni skala ma'ani ini pada makna sahaja. Ma'ani ni kau tak boleh nak tulis. Macam kita pakai wahidiyah. Ada panggil ma'ani kan? Boleh tulis sudah asal mana? Kita boleh rasa, sudah. Tapi dia panggil ma'ani. Pasal tak boleh nak tulis tak boleh. Tak boleh rasa boleh rasa. Dia panggil ma'ani. Macam bersifat dengan kita tu ma'ani kan? Cuma mana ni? Tak. Sebab ma'ani. Melihat kekuatan pada ada mata ni, putih mata ni, dia panggil ma'ani. Sawa-sawa kita tubik ni, tak dapat tengok. Tak, tapi ma'ani. Sawa tu tubik. Boleh saya tengok. Tapi tubik tu sawa tu. Dia panggil ma'ani. Tak boleh nak tulis berapa. Boleh tulis sawa. Tak boleh tulis sawa ni. Cuma boleh rasa. Sebab pakai wadiyah. Pakai wadiyah tu, sedap tahu sedap. Mani tu tapi tak boleh nak tulis tak kau mana mani. Betul? Jadi, ini pakai ma'ani. Pada makna sahaja. Dan barang yang antara langit dan bumi pada skala hissi pada indera yang lima. Hissi itu mana yang zahir, dia dapat dikesan dengan pada indera yang lima. Apa dia? Lidah. Lidah ni tahu pahit di sini, manis di sini, masin di sini. Elok tak? Kita boleh kenal makan ni, kita makan gagal, gula, pahit ke mana, pada wali. Boleh kenal tak lidah? Telinga kita boleh dengar. Baca indera. Dan apa kasar kita sekitar. Kita tahu tinggi kau, kasar kau. Tak. Macam lagi pada hissi jadi panca indera boleh kesan. Dan waham kita lagi walah syok. Ada apa? Jadi kau tak jadi. Kita lagi waham. Kedua, alam malaku. Dalam kesulatan. Iaitu barang yang pekerjaan alam malaku itu yang didapati dengan akal dan faham. Apa dia pergi langit? Tak ada orang dia pergi langit. Tak ada siapa dia sampai di matahari. Tak ada siapa dia sampai di bulan. Maka akal lah pula fikir. Dah faham? Tengok setakat tengok mata ya. Tapi faham? Matahari itu bahasa mana? Disuruh siari.
Asal nampak, gelap jadi cukup. Kita tengok lagi. Tak. Ketiga alam jabarut, iaitu barang yang bukan orang ada barang. Barang yang pekerjaannya barang itu yang didapat diisi, yakni dapat diisi dengan rasa, dan barang yang serta barang itu dan dengan akal juga. Kita macam ilmu kita duduk mengapa je lah. Ilmu mengapa ada putih Quran kita boleh ingat. Kalau orang apa dah. Jadi akal itu nampak ni. Dan barang yang kemudiannya, barang itu, tetapi halnya barang itu seperti wujud ruh nyawa. Ruh nyawa kita ni, kita tahu bila Tuhan tarik nyawa kan, mati dah. Ruh. Dan nafsu, nafsu kita. Masa lalu pakai, tak lalu pakai, nafsu kita lebih besar. Tak. Dan tak segala, marilah kau puas tak dapat mata pun, tak mesti kita boleh besar. Apa? Kerana Tuhan jadi kekuatan. Besar. Tiada gerak atas hati. Nafsu yang tiada gerak atas hati, yakni hak gerak atas hati itu dah. Itu maknanya. Hak gerak atas hati itu. Keempat, alam izzah. Alam izzah dibagi. Kemudian, iaitu barang yang kemuliaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang tahu ni. Kerana diketahui yakni manusia itu, ditegahnya manusia, maka tiada zahir bagi seseorang daripada segala makhluknya Allah, kerana takluk segala mana bergantung, segala asma'nya segala nama Allah, dan segala sifatnya sifat Allah, daripada sekira-kira takluk yang ini bergantung, keduanya sifat itu padanya pada Allah. Adakah Tuhan bagi sifat pendengaran itu? Tuhan ada sifat sama mendengar, maka Tuhan bagi sifat dengar juga pada makhluk. Dia cakap, tapi hak Tuhan tu boleh dia kata, hak pendengaran kita ni baharu kerana benda jadi. Dah. Nanti semua ni maha berlaku untuk tubuh kita. Sebab daripada sifat Allah. Pendengaran melihat semua ni daripada Allah. Siapa carilah betul bakas atau mana pun, tak boleh nak buat. Pendengaran tak boleh, otak tak boleh, darah tak boleh. Boleh buat. Kena buat dah betul, kena buat darah orang. Sebab dia suruh kita rumah lagu. Ada doa ambil lagu lembut juga. Banyak sekolah kita. Bahkan dan orang manusia tak boleh. Kerana sel manusia dan sel binatang. Ada doa ambil lagu tidak boleh juga. Ada yang telah jadi. Kejadian manusia, kejadian makhluk-makhluk tu semuanya tak serupa. Wasi'akan kaunu telah meluaskan akan dikau al-kaunu oleh keadaan makhluk ni min haisu daripada sekira-kira jismaniyatika daripada jisim engkau. Pada gambar manusia orang mana pun, gambar mana pun luar bumi Tuhan. Duduk marilah beranak beriuk juta orang lagi pun tetap luar bumi Tuhan. Al-Qawnu maksudnya walam yasa'ka dan tidak meluas akan dikau min haisu daripada sekira-kira subuti tetap ruhaniyatika segala ruhaniyah engkau. Ruhaniyah mana ruh lalai lah. Mana ruh lalai ni dia boleh pergi apa-apa boleh pergi. Bukan sekali lalai ni saja dia boleh pergi. Ruh kita ada yang terjemah ni telah meluas akan dikau kaum yang keadaan makhluk tu, iaitu daripada pihak tubuhmu boleh luar kerana iaitu terhenti yang boleh henti atas segala asbab yang segala sebab-sebab yang takluk yang bergantung pada kaun. Lalu kajian dia besar
Landuk kecil sikit. Zirafah besar sikit. Mana muak berlaku oleh bumi Tuhan. Luah. Dan tiada meluas, tiada melulus, akan dikau kaum itu dari pihak yang sabit. Nyawa tu. Mana nyawa kita, ruh kita ni boleh pergi. Pada dah habis lagi ayat. Mana Allah Ta'ala izin pada ruh si mati tu, dia nak pergi mana sahaja, dibenarkan boleh. Mati terlalu lah. Pada ruh boleh pergi. Ruh orang mati dia boleh mati. Mana-mana jemaah. Kita baca dalam hati dia. Tak. Maksud tokoh dia. Tak. Kecik macam-macam lah. Yang kata tu tak perlu. Sebab dia pokok mana dia boleh pergi. Apa kita mimpi tu. Jadi barat apa kita mimpi. Mimpi dengan mana boleh pergi tak. Tapi tu ada tidur dalam pingsir juga. Dia ada tidur dalam ganing kan. Tapi ruh tu dia boleh pergi. Lepas tu dia boleh tengok. Macam kita kena maklum lima saja. Tak. Ada mata, ruhnya ada mata. Semua jasad. Dia boleh nampak dalam tidur mimpi tu. Nampak rumah kalau masuk mimpi takut. Atau orang mimpi duduk di tepi pantai yang indah. Cantik, permai, boleh. Agak apa tu ada tidur terlepas. Ada surga, ada masjid. Tapi ruh ni dia boleh pergi jauh mana saja. Cuma dia panggil ruh rawan. Ruh orang yang tidur ni dia panggil ruh rawan. Ni tak ditanya lah. Sebab waktu kita tidur tu dia pergi apa ruh ni jadi. Bila dia Tuhan masuk balik, dia sedar tu, apa dia panggil ruh tu ruh rawan. Kalau kita mati ni tak ada. Awal lagi dalam tamun. Orang tak mati tu, apa qadha alaiha. Mana tu, kalau mati tak payah dah. Kita ni kubur dah. Tak. Jasad dah, tak jasad kita ni dulu. Tak ada orang yang nampak dah. Asalnya lah. Kerana iaitu patu bahawa ada ia nyawa tu takluk daripada lain dah salah. Takluk daripada Tuhan yang berkata kepada Allah Ta'ala yang telah maha besar kudratnya kudrat Allah, kerana bahawasanya qalbul insan, hati manusia tu iaitu terlebih luas dari 7 tala langit dan bumi dan 7 tala bumi. Boleh kata. Tak. Dan daripada arasy yang meliput dengan lingkup. Luah nak ruh ni boleh pergi. Maka nyatalah bahawasanya hati yang meluas akan dikau daripada sekira-kira tubuhmu, kerana munasabah kalau. Dan tiada meluas akan dikau daripada sekira-kira ruhmu, dia boleh pergi jauh yang tinggi. Apa tu? Kerana ketiadaan munasabah antara langit dan engkau insan pada diri engkau tu, tiada pada jisim engkau. Maknanya jisim kita ni tak pergilah mana nak terubah, tak boleh. Maju pun makan ni kan. Walaupun alam di luar, jisim kita ada hak nak terubah, tak boleh semua burung. Apa yang bercakap kat kisah jodoh, apa yang bercakap kat mereka, ruh jauh daripada itu lagi. Jasad kita boleh pergi jauh juga. Ada izin Allah. Orang hidup jalan lagi atas dunia tu lah. Tapi nak panggil dengan ruh ni lebih luas lagi. Pasal langit bumi dia boleh pergi lagi jauh. Jasad kita tak boleh. Izin ni. Maka takut olehmu kepada segala tempat pakaianmu daripada takluk yang berkata hati itu pada segala akuan jaga engkau. Hati ni Tuhan anugerah sangat maha. Janganlah mungkin letak hati yang maha tu kepada benda tak maha. Hatimu ni sangat maha Tuhan kurnia ni. Maka biar dia pandai pada hak maha ke Allah Ta'ala. Jangan lu pandai hak maha ni, kita tempat tak maha. Ibaratnya kita ada beli kita tak ada kada berubah. Nak
pakai comel, hidup dekat dalam lembu. Sementara mah, jadi nak letak pakaian cuci ni tempat yang bersih, bermain. Hati pun lagu tu dah. Nak letak hati hak tu bergok kita mahal ni, letak di tempat yang mahal. Letak Allah lah hati tu, letak mengingati Allah. Ya, ni hikayat ni yang mahal. Hati kita ni yang mahal. Tak mahal, tak ada uang ke tu. Kalau memang itu, mata roti tak ui, sahbati. Mata apa boleh mai doi tak ui lah. Kopo. Tak ui lah. Kopo lah. Namanya itu mahal sekali. Kerana ketiadaan manusia apa antara langit dan engkau insan tu pada diri engkau tiada pada jisim engkau yang jasad itulah. Maka tak ada bacanya. Maka tak olehmu pada segala tempat pakaianmu, daripada taklukmu, dan hatimu pada segala akuan yang makhluk. Maka bahawa sedemikian itu dia kata takluk pada makhluk tu ia menegakkan yang itu yang tegak berlaku. Maka perbuat olehmu atas khalis yang ikhlas diri engkau tu daripada alam jisim engkau hingga engkau keluar daripada daerah yang lingkungan bersam engkau bersatu ada resep itu. Mana yang itu agak ada resep tu. Makan banyak, tidur banyak, buang masa banyak, kita nak. Suka benar tak? Tak ada pada ada resep. Dia bagi resep. Asal ada resep itu resep. Asal ada, asal ditulis. Ada resep kita dan juga. Mana makan minum, buang masa, rehat banyak. Nafsu nak ada betul. Maka pakai mahal ni jangan buat gitu. Ini ayat gitu lah. Pakai mahal ni kena letak tempat mahal juga. Jangan letak tempat semah. Beli yang kita beli mahal juta. Tiba letak di kadar mahal. Tak. Dan kata Syekh Syihab Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Syekh Rifa'i orang kasar ni. Bermula hati itu apabila telah sunyi yakni kosong hati itu daripada kasih dunia dan segala syahwat yakni keinginan dunia itu, maka jadilah ia hati seperti tak boleh tu balong tu bola lah balong bola pasal lama seperti balong bola lah yang amat jernih. Lapu pembela ini. Jadi kita tengok kacau bola tu. Pembela lah. Dan mengkhabarkan yang mempunyai dia. Yang mempunyai dia. Belum. Yang mempunyai dia bela tu lah. Yang punya dia belum bulat lah pada yang telah lalu dan lagi yang akan datang kampung mana semua belum bola kita tengok lampu ada ni lampu sangat lampu tu betul belum bola jadi lampu tu nampak dah lihat tu cukup tak jadi hati kita tu lampu tu lah apa lampu tu jauh dah bola belum tu kedua belum mana bola tu lah. Daripada segala hal makhluk. Apa tu orang ahli lah ni rampok. Asyam. Kekuatan hamid aja betul. Asyam tu dah tu. Jadi baca tarikh dan isu buka balik. Buka. Kali balik dia tengok banyak tu nampak tu balik. Dia orang kasar nampak. Kita ni nak lemah hijab. Hijab rasa dah nampak. Orang adalah dia kasar dia nampak. Tapi nak masa ini haji kita juga ni dulu. Dan kata setengah mereka itu ahli sufi bermula hati itu apabila telah nyata, telah zahir, maka jadilah ia hati tadi seperti cermin. Cermin kurung, ada kurung. Yang cukup kerak kurung.
Orang Arab panggil kurruh lah bola. Orang Arab panggil kurruh, bola. Cermin kurruh ini bola yang tergantung antara langit dan bumi. Soalan kita dudukkan antara langit dan bumi, curah tu, asal tu apa tu? Dah saya kecil sangat ada. Tapi dia jadi curah. Ada. Benda kecil dah tapi bila hati tu curah, apa habis? Hati Syafi'i hati curah berapa dah? Tak. Kalau tu boleh mari kita apa-apa. Maka rupalah dalamnya dalam kurus bola tu sekalian uluin yang skala yang dia tinggi dan yang sufla yang rendah bau sebelah tu rendah bau dan telah dicuba demikian itu kurus bola tu dengan menghantarkan cumi yang kecil di atas mana menaruh masalah mana di atas menaruh yang tinggi dah menaruh yang tinggi lah kita lihat di masjid ada yang masjid kau kan menaruh tu nampak suluh jauh maka apabila engkau hadapkan akal dia terhadap kita tengoklah akal dia akan kurus tu pada suatu tempat yang sempurna rupanya maka engkau dapati akal dia akan suatu sekaliannya sesuatu itu berupa dalamnya dalam kurus dengan satu kurus mana bola tu duduk nampak juga ada sekeliling sekalian juga tu mengikut juga laku lah kalau amalan tak jadi amalan tu tak jadi dah tak apa tak maka hendaklah engkau perjuangkan atas membersih hatimu anak bersih hati rasa membersih hatimu dan sampailah engkau kepada hakikat sebenar-benar ilmu dan faham. Boleh ilmu dah mengaji boleh bila kita juga agak ilmu dah masuk faham mudah tu ayat ni mudah apa kerana artinya juga asbab bola saja bola cubing tadi cuba dah Al-kainu maka yang keadaan seseorang tu bil qaumi pada kaum yakni pada makhluk tu walam tuftah dan tidak dibuka mayadinum segala medan tempat yang luas al-guyub yakni segala yang baik apa masjunun kerana di penjara masjunun di penjara dicil orang panggil masjun yakni dicil di penjara bimuhiqat ini dengan meliputi wa mahsurun dan dipagar fi haikali pada bentuk zatihi sak dirinya diri haikal tak boleh ayat tak ada jadi boleh ayat dekat ni ada balik oleh kan tapi tak apa. Maka orang yang ada ia orang tu dalam kaum yang dalam keadaan makhluk tu kalau hati tu nampak makhluk dan tiada terbuka baginya bagi seseorang bagi orang segala medan yang segala tempat yang luas yang baik yang ada baik tu iaitu luas pandan luas pandan yang takluk padan mana ya luas padan medan tu pada padan bukan pandan ya padan yang takluk yang bergantung pada zat tu yang batin terpenjara dengan segala yang meliputi dia batin yang panik daripada makan dan minum. Dan bukan meliputi dia batin
yang nafsaniyah gitu. Yang bahasa nafsu. Yang nafsaniyah yang bahasa nafsu daripada makan dan minum. Kamu dia nak rayak. Nak rayaknya mata hati kita ni luar. Tapi di penjara ditutup dengan apa? Dilingkungi oleh nafsu. Kita ni hati kita ni lebih luar. Tapi bila nafsu bagi duduk, Allah gelap-gelap. Apa ni lah? Sebab matahari duduk ya, pukul 9 pukul 10 lebih. Tapi kalau dia awal tu duduk, tak apa kena tu dah lah. Tak apa, dia gelap. Apa? Matahari itu disuruh dengan hati, celuh, suluh. Tapi bila mari nafsu, duduk sebab awal tu, gelap lemak dah orang. Tengok balik ni. Apa? Jadi, pukul 9, pukul 10 kan, kita tengok pagi-pagi mesti makcik apa dah. Mesti tak banjir lah apa lagi. Tapi apa tu? Matahari itu sebuah hati dia bersuluh. Suluh ni orang boleh suluh mata hati. Jadi, bila nafsu mari duduk, gelap lemak dah hati. Begitu juga nafsu itu. Ini tak ada apa. Meliputi mana likung dia mati hati itu. Yang nafsaniyah yang bahasa nafsu daripada makan banyak, dan minum banyak, dan jimuk, dan barang yang lainnya daripada segala makhluk dan terkepung. Mana mahsurut mana terkepung, di dinding terkepung dan haikal bentuk tubuh badan. Haikal ini bentuk tubuh badan, khako lah kata masalah haikal mana. Khako zatnya diri haikal tu yang jismani bahasa berjisim yang menghendaki bagi syahwat. Syahwat nafsu nak orang makan nasi kabu lah, tak di sana lah, teo lah, nasi lah, awasan nafsu kita bagi dah. Dan ghaflah lalai menjauhkan bagi hati itu daripada tahqiq yang dikejar hati, yang mengkhabarkan yang boleh mencerita daripada jahat jalan. Bukan jalan tidak, jahat jalan yang bercampur dengan menutup segala balas. Dan itu maka wa amal pada pahala. Orang dia maju nak minta pahala. Apa? Tangan itu semua anggota Tuhan berlaku pada kita. Nak syukur dengan Tuhan pada nahon ni. Terima kasih Tuhan. Nak minta apa ya? Tak. Dan mengikut segala bahagian nafsu. Tasawuf dengan Allah. Kalau dia ikut awal nafsu, buat amal macam tu, alhamdulillah. Dia makan tu ikut nafsu. Dia makan ni, dia semata-mata nampak anugerah rezeki daripada Allah. Ini daripada Allah. Kalau kita makan apa pula, lembu peri kat tu je lah. Beri dia je lah. Tapi, hati tak dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Kita tak nampak rezeki itu daripada Allah. Nampaknya, aku pandai kita. Sahaja. Kita nampak rezeki itu daripada Allah. Lepas kita bismillah. Dan adalah dunia itu penjara. Dunia apa penjara dah. Yang mempunyai penjara tak penjara. Berkatlah kita. Bapa tadi main masjid, dipenjara oleh nafsu. Bapa tadi ngaji, dipenjara oleh nafsu. Bapa tadi zikir, dipenjara oleh nafsu. Nafsu kacir kita. Dia dah nak fikir mana? Mana nafsu ni? Penjara kita, sekat kita. Maka apabila telah terbuka bagimu pintu segala yang gaib dengan sebab hilang segala yang aib, hilang. Telah buka pintu gaib. Apa? Karena kita buat hati kita ni apa yang aib, cemati, takaburnya, riaknya, ujuknya, dekinya. Sifat kita lagi ya. Sifat daki orang, sifat lancar mengumat, sifat nanti salah orang. Aib kita tak nampak. Ibaratkan kita nampak tahi orang. Tahi itu, tak nampak tahi itu. Busuk ni tahi orang. Tahimu, busuk ada. Busuk itu juga. Tapi kita disuka mencari kelemahan orang, suka cari kesalahan orang. Ada tasawuf di dalam aku.
Sejak ilmu hari kita, aib hari kita. Siapa lagi dah? أنت مع الأقوام ما لم تشهد المقومين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالذكر ويسر أمورنا بالتوفيق واستجب برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.